setelah masuk tahun kedua mesyuarat tindakan DUN dilaksanakan di setiap daerah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar di atas keprihatinan beliau untuk membantu menyelesaikan beberapa aduan dan permasalahan di peringkat kawasan, terutama di DUN Pemanis. MTD ini menjadi antara peluang untuk penyelesaian segera, terutamanya melibatkan pejabat daerah dan juga kerajaan negeri Johor. Cadangan saya agar MTD ini terus dapat dikekalkan pelaksanaannya di setiap DUN dengan memastikan juga dalam mesyuarat itu penglibatan Jabatan Unit Penyelaras Pelaksanaan Pembangunan ataupun ICU dan juga pengarah KKDW negeri untuk hadir sama. Ini bagi membantu semua adun menyelaras dan menurunkan peruntukan yang boleh diberikan kepada adun-adun ini. Komitmen Kerajaan Johor dalam memperkasa sistem pendidikan terus diperkukuh melalui pelaksanaan Sekolah Rintis Bangsa Johor yang membuktikan sekolah harian mampu mencapai kecemerlangan bertaraf tinggi melalui perancangan tersusun dan pelaksanaan berfokus. Melalui Pejabat Pendidikan Negeri, 4 buah sekolah telah dipilih tahun ini untuk dijadikan SRBJ. Saya ingin bertanya, adakah selepas ini Kerajaan Negeri bercadang untuk menambah lagi SRBJ ini dengan memilih 1 sekolah di setiap DUN atau daerah? Saya yakin jika ini dapat dilaksanakan, maka sudah pasti hasrat Duli Yang Amat Mulia Pemangku Sultan Johor dapat direalisasikan demi memperkasa bidang pendidikan ini menjelang tahun 2030. Di daerah Segamat, saya ingin mencadangkan agar Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa dalam DUN Pemanis dipilih dan dijadikan sebagai sekolah rintis bangsa Johor. Yang Amat Datuk Speaker pernah rasmi Sekolah Kampung Jawa ni dulu. Yang Amat Datuk Speaker, saya mewakili penduduk dan rakyat dalam kawasan DUN Pemanis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Johor kerana melaksanakan program Raya Sekampung Bangsa Johor yang berakhir semalam. Jamuan ni walaupun sekadar hidangan makanan, Yang Amat Datuk Speaker, mana yang tak dapat bantuan kasih Johor ni, terubat jugalah hati dapat makan percuma, kata mereka. Dan dengan buat jamuan seperti ini, mereka dapat lebih mesra dan rasa seronok disantuni oleh ketua kampung dan ahli majlis dalam kawasan masing-masing. Sebelum menutup ucapan saya pagi ini, Datuk Speaker, saya ingin membawa permintaan terutamanya kami, warga Johor yang duduk di sebelah utara ni, belah macam Segamat, Muar ni, apa semua ni. Selepas usaha menaik taraf laluan simpang Renggam Sedenak ini mula dibuat oleh pihak PLAS, kesesakan makin teruk, terutama menjelang hujung minggu dan waktu puncak semasa hari bekerja. Saya nak minta jasa baik daripada pihak JKR supaya dapat bagi tekanan sikit pada pihak PLAS ni, supaya mempercepatkan kerja menaik taraf ni.